Okey, baik. Untuk hari ni, soalan terang balik, kita nak buat apa? Kita nak buat satu teknik pengajaran yang namanya adalah pedagogi hikmah. Okey ya? Pedagogi hikmah. Okey, pedagogi hikmah ni adalah satu kaedah pengajaran yang menggalakkan awak semua supaya berfikir dengan sangat-sangat mendalam. Dan satu tajuk kita akan cabang-cabang dengan lebih luas. Jadi, ulang lagi sekali. Salah perlukan awak punya kecerdasan pemikiran yang tak. Saya tanya awak jawab. Awak tanya suruh jawab. Boleh? Boleh? Siapa yang paling aktif sekali dalam kelas ni? Yang tak terkawal? Ada ke? Amran? Izan? Okay, Amran dengan Izan. Dua tak terkawal. Okay, tak apa. Okay, baik. Sekarang saya akan bagi tag. Awak perlu baca one by one, titik ke titik. Contoh Amran baca satu titik, abang sambung sampai ke titik. Okey? Tapi dengan intonasi, dengan nada yang sesuai. Contoh kalau nada dalam teks ni berbentuk teruja. Okey, so awak kena wah. Kalau sedih, okey, boleh eh? Ke ada yang tak ada perasaan? Sedih dia buat teruja dia buat nangis. Ada ke? Ada eh? Okey, Amran, fast. Okey, awak ambil Amran ambil satu. Okey, abang ambil satu. Abang ambil satu. Share boleh? Kakak sama bagi. Okey, kita nak start ni. Okey dah? Okey, kita mulakan dengan Amran. Amir dan keluarganya sedang dalam perjalanan pulang ke kampung, naiki bas ekspres yang sangat jauh perjalanannya. Okey, next. Dekat mulut boleh? Nak bagi dengar Di tengah lebuh raya, bas tersebut tiba-tiba bergegar dan mengeluarkan bunyi yang pelik sebelum berhenti sebenarnya di tengah tepi jalan yang gersang. Alamak, kenapa bas ni berhenti ibu? Tanya Amir dengan nada risau. Enjin rosak nampaknya. Amir, kita terpaksa menunggu di sini sehingga bantuan sampai. Jawab ibunya sambil melihat keluar. Tiada stesen minyak atau kawasan rehat bampiran, hanya lebuh raya yang panjang. Amir melihat jam tangannya. apa? Waktu solat sudah hampir tamat. Saya belum solat lagi ni. Bisik Amir. Dia segera berdiri dan melangkah ke bahagian belakang bas untuk mencari air. Namun apabila dia menekan pundak air dalam tandas bas, tiada apa-apa yang keluar. Air tak ada lah. Macam mana aku nak solat kalau air tak ada langsung? Abang sambung. Menolong Amir sendirian dengan wajah yang cemas. Dia melihat keluar tingkap bas, namun hanya ada tanah merah yang merekah dan debu-debu yang kering berterbangan di tepi jalan. Amir kembali ke tempat duduknya dan mengadu kepada ibunya. Belakang, sambung kakak belakang. Lagi baik. Ibu, air tiada langsung kat belakang tu. Bolehkah saya solat tanpa membasuh muka dan tangan dengan air? Tanya Amir dengan penuh ragu-ragu. Ibu Amir memandang wajah anaknya dengan tenang lalu menjawab. Amir, kita mesti sentiasa menjaga hubungan dengan Tuhan dalam apa jua keadaan sekalipun, Amir. Gunakanlah apa yang ada di sekeliling kita yang dibenarkan oleh syarak. Amir terdiam dan bingung. Dia memandang debu halus yang melekat pada cermin tingkap bas dan kemudian melihat ke arah tanah kering di luar sana. Mana? Debu ni ke maksud ibu? Tapi boleh ke?
bisik Amir dalam hati. Dia tahu air itu ejen penyuci yang utama, tetapi dalam keadaan terdesak ini, adakah benda yang kering boleh menggantikan benda yang basah? Amir benar-benar bimbang jika tindakannya nanti tidak mengikut peraturan yang betul atau menyebabkan solat yang tidak sah. Okey, kalau nak tanya, apa yang awak faham daripada kisah dalam teks? Amir tak ada. Nak bagi tahu. Okey. Tayamum. Okey, Ustazah nak tanya apa yang berlaku dalam teks ni? Mengisahkan tentang siapa? Amir. Ibunya. Dia pergi ke mana? Kampung. Dia pergi ke? Kampung dia tu dekat situ juga? Mana? Jauh. Lepas tu apa yang berlaku? Kendaraan dia rosak. Apa yang rosak? Kendaraan. Lepas dia rosak, apa yang berada dekat sekeliling dia? Pasir. Tanah yang Kesah. tak ada. Baik, tapi apa yang menyebabkan Amir rasa mudah planet? Dia tak solat lagi. Dia tak solat lagi. Okey, jadi buatkan satu nilai tinggi ataupun pelajaran yang awak dapat daripada teks. Dia mula tu. Alright, Bagus ni. Kita gigi yang mencari air. Ini mendekati emas. Allah. nilai baik, nilai baik. Apa yang lebih dulu? Kok, abang, ada motor? Yang perempuan dah decide. Okay, problem 4 mana? Ada? Dia tahu apa? Bagi. Alah, sama.
Okey, sebelah satu bagai. Orang. Bagi temukan yang bersama sekali. Soalannya ada yang luar kotak, ada yang dalam kotak. Okey, baik, jom kita tengok soalan yang pertama. Boleh cuba baca sama-sama. Apa? Sebab kalau solat itu adalah yang agama. Kalau tak ada wuduk, tak ada tayamum tu, tak ada pun istilah tayamum. Kalau tak ada wuduk, tak payah solat. Jadi siapa yang tak solat dia masuk neraka. Jadi kalau Allah tak wujudkan tayamum tu, siapa tak solat masuk neraka. Jadi Allah sayang tak? Allah sayang tak? Tak sayang lah, Allah biar je. Tak solat sudah lah, pergilah cari air sampai bila-bila. Tak boleh kan? Sebab tu Allah ciptakan sesuatu yang mudah ataupun kita namakan dalam bahasa Arab apa nama dia? Soh. Okey, baik. Selain daripada tak ada air, apa lagi yang boleh menyebabkan kita bertayamum? Sakit. Okey, siapa ada siapa pernah mengalami situasi sakit yang menyebabkan tayamum? Okey, abang. Nampak gangster. Patah? Kenapa patah tangan? Oh, atlet kan? Betul? Awak accident? Patah tangan? Okey, boleh cerita sikit dekat kawan-kawan dengan Pak Azhar ni? Okey, macam mana situasi awak masa tu? Tergantung ke tangan awak? Lepas tu? Tak gerak tangan boleh. Okey, apa perasaan awak macam tu? Masa tu, susahnya nak solat, nak ambil wudu. Susahnya, apa perasaan awak? Rasa? Rasa susah hati tak? Tak boleh nak solat? Rasa anda memang beriman. Okey, tepuk tangan untuk dia. Okey, saya tanya, kalau orang lain dalam keadaan dia, tangan tergantung, kaki tergantung kan? Nak solat. Apa awak rasa? Awak rasa jawab ada lagi? Ataupun nantilah kodok bila dah sihat? Apa nak share? Apa awak rasa? Amran? Apa rasa? Nak kodok nanti? Tak? Okey, apa awak rasa? Rasa nak solat Usaha untuk solat Okey, jadi awak rasa apa tayamum ni mengajar kita selain daripada perasaan rasa iman kita? Dia boleh menggunakan dia dalam kehidupan. Apa tayamum mengajar kita? Kalau tak ada air, kita still boleh ambil wudu. Okey, kalau tak ada air, kita still boleh ambil wudu dengan tayamum. Okey, apa lagi? Bagus kakak. Okey, apa lagi yang tayamum mengajar kita dalam kehidupan? Lagi, kakak. Apa tayamum mengajar kita dalam kehidupan? Apa? Siapa? Boleh? Boleh tak? Apa bagi satu? Tayamum ajar kita supaya jangan berputus asa. Nak solat, tak ada wudu, cari debu. Tapi antara debu dengan cari air, mana dulu? Cari air tu. Kalau tak ada betul, barulah bertayamum. Okey, saya nak tanya, ada lagi tak tayamum ni mengajar kita dalam kehidupan selain daripada usaha mencari? Ada lagi tak? Siapa nak share? Siapa yang terkeluar daripada terfikir? Salah? Cak. Apa nampak orang yang cerdik? Kita nampak tu cerdik kan dia abang. Apa lagi tayamum mengajar kita dalam kehidupan?
besar Allah bagi, betul? Selain daripada tayamum, apa lagi yang besar yang Allah bagi? Solat? Solat duduk. Kalau tak boleh duduk? Baring. Kalau tak boleh baring? Syarat mata. Kalau semua tak boleh? Hati. Syarat hati. Kalau semua tak boleh, hati pun mati lah. Mati lah tu. Adik dah lah. Okey okay, baik. Keluarkan hikmah yang awak dapat daripada bertayamum. Apa yang awak dapat daripada tayamum? Ini besar-besar dalam kertas tu. Dan kita akan sampai dekat sini. Terus okey, pulang satu. Sebut ramai-ramai. 1, 2, 3. Okey. Saya tanya, darurat tu macam mana? Situasi apa yang menyebabkan darurat? Apa kakak? Ha? Keadaan terdesak. Terdesak yang amat sangat. Okey, yang tak ada air jauh, luka yang besar, muka yang besar dan sebagainya. Okey, bagus. Yang kedua, bagi kat kemudian dua mic. Abel. Mic bagi kemudian dua. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah menunjukkan Allah itu sifatnya penyayang, sebab sentiasa memudahkan kita. Satu je, sama ada kita ataupun lelah, kita usaha ataupun malas sebut. Malas tak sebut malas. Okey. Yang ketiga, bagi mic kalau kena 3 boleh. Ni. Bagi kena 3 saya. Okey. Sama-sama. 1, 2, 3. Okay, boleh seorang terang? Seorang terang kan boleh? Tak apa? Tak apa? Betul ke salah ke tak apa? Kita sama-sama saudara dengar je. Seorang-seorang. Okey. Macam mana tayamum boleh memupuk kesedaran umat Islam tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Okey kakak, letak mic. Memupukkan kesedaran umat Islam tentang Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey. Maksudnya macam kalau orang tu kurang, maksudnya setiap kali kita ada kesusahan itu Allah memudahkan kita. Okey. Apa? Allah bersifat Ar-Rahim, iaitu penyayang. Maksudnya macam Allah memudahkan urusan kita sebab Allah sayang kita. Okey, bagus. Reflectkan dengan tayamum. Macam mana? Tepuk tangan dulu. Okey. Reflectkan dengan tayamum. Macam mana? Nampak kalau kita macam tengah susah cari air, lepas tu Allah bagi kita rusak untuk kita ambil untuk menggunakan air itu. Okey, bagus. Terbaik. Okey. Yang keempat pula. Bagi kena keempat. Ready keempat. Saudara sebut seorang Okey. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dari okey. Seorang. Pertolongan dalam bentuk apa? Dia dah usik-usik kawan dia. Kakak, baju merah. Okey, pertolongan dalam bentuk apa Allah bagi? Pertolongan macam tayamum tadi lah. So, Allah bagi sebab Allah nak memudahkan urusan kita. Okey, bagus. Apa yang kurang dekat situ? Apa yang menyebabkan pertolongan Allah tu datang dekat dalam kisah Amir ni? Sebab kita tak ada air. Tak ada air. Okey, kalau kisah abang tadi?
sebab dia patah tangan. Sebab dia patah tangan. Okey, bagus. Bagi lakukan. Jadi kita dah penghujung, ada 15 minit lagi. So, Ustazah dah buat penutup lah. Sekejap je kan? Itulah nama dia pedagogi hikmah. Mengajar right? Walaupun borak-borak, soal jawab, main tarik tali. Tapi akhirnya dia membawa kepada satu kesimpulan. Okey. Siapa nak share apa yang dia dapat hari ini? Berkaitan dengan Saya dapat hadiah. ini dulu. Kita bagi hadiah. Sila. Apa yang ada dapat abang? Oi. Ali mana? Bagi mahir dia. Okay, apa yang awak dapat berkaitan dengan kita punya sesi pembelajaran hari ini? Kita tayamum, okey. Apa awak dapat? Allah. Okey, Allah dah bagi kemudahan untuk kita bertayamum, jadi jangan pernah tinggalkan. Okey, awak tanya soalan kat kawan awak. So dia jawab pula. Apa yang awak dapat hari ni? Bagi mak kita. Ready. Rush ke tak apa saya bagi. Oh, enggak ada. Apa macam biru apa? Okay, go bangun. Apa yang awak dapat hari ini? Saya dapat belajar tentang ayam. Okay. Saya dapat Apa di sebalik tayamum? ayam. Perkara yang boleh menggantikan sekiranya tak ada air ataupun sakit. Okey, tanya bagus. Tanya pula bukan perempuan pula. Apa yang awak dapat hari ini? Bagi dekat ni Muslimat. Okey. Zati okey. Bukan saja menggunakan air malam keadaan Okey, menunjukkan bahawa Allah penyayang terhadap makhluk. okey, last. Pasing. Soalan apa je awak nak tanya soalan awak dekat kawan-kawan awak ni? Apa-apa saja, bebas. Dan dapat pada hari Soalan sama. Bila okey. Bagi siapa? bagi siapa? Sila. Jeng. Semua kan. Apa kita borak-borak je. kalau kita dah berusaha cari air tapi tak ada, kita boleh guna tayamum sebab itu memang usaha yang Allah bagi. Okey. Bagi tepukan. Okey, jadi dapat kita simpulkan. Okey, daripada nombor 4 tadi, memang Allah sayang. Yang susah Allah senangkan. Yang sukar Allah mudahkan dalam semua keadaan. Dalam solat, dalam apa lagi? Yang Allah mudahkan kita. Dalam apa lagi? Dalam wuduk. Dalam apa Amran? Ganti puasa. Apa lagi? Dalam haji. Apa lagi? Kalau yang perempuan dalam period. Apa lagi?
dalam solat. Okey, jadi apa yang hikmahnya adalah dalam mudarat, dalam setiap keadaan, dalam kehidupan kita, tayamum ni kita boleh reflect dalam kehidupan juga dalam agama. Dalam agama, solat. Kalau apa pun yang berlaku, kesukaran apa pun yang berlaku, solat. Kalau dalam kehidupan, menunjukkan bahawa Allah mudahkan kita, Allah bagi roh. Okey, baik. Jadi, sampai itu dulu kita punya sesi pengajaran. Okey, ada lagi 5 minit. Kita nak susun meja sebelum cikgu seterusnya masuk. Okey, boleh? Okey, jadi semua bangun.